Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita ada dekat tempat rawatan kita yang baru dekat Uberangat ya, Kompleks Tibetan. Ini pun suara siap lagi. Alhamdulillah, Allah izinkan. Ya, Allah izinkan. Okey, hari ni kita ada rawatan dengan pesakit pertama. Pesakit daklah pertama. Perempuan pertama di kompleks ni ya. Dia Puan Sumiati, umur 50, isu yang beratnya saraf, ya, berat sini semua saraf, sakit ya. Lepas tu ada resdung dan sebagainya. Okey, lepas ceramah tadi dengan makan dan sebagainya dan ada rawatan, ada cerita apa kesnya? Apa kes? Okey. So, macam mana? Ada benda keluar daripada hidung ibaratkan seperti macam benda macam tai kambing gitulah. Keluar macam tu. Ada 3 ketul sampai tapi 3. Macam mana? Sampai 3 ketul bila dah keluar macam ni, sekarang rasa macam hidung pun lega, lapang macam sampai sekarang sebelum pun. Sebelum tu berat juga sini kalau bernapas pun rasa keluar air gini. Okey. So itu bukan santau, bukan apa semua, cuma jangan fikir begitu ya. Sihir apa semua ya. Jangan fikir sihir ke, jangan. Okey, itu kita kena fikir segala yang Allah uji tu apa saja ya. Baginda Nabi kena sihir dan ikut kaedah baginda Nabi, pepatah balik tu Allah bagikan penyembuhan. Jadi jangan kita fikirkan semua benda-benda macam tu. Kita fokuskan terus kepada ibadah ya. Jadi sakit tu Allah uji dalam berbagai-bagai bentuk. Cuma kita mohon jangan dikatakan apa saja datang daripada orang buat. Nah, apa saja sebenarnya adalah apa ibadah kita yang kita buat, itulah yang kita dapat. Ya. Maka bila kita sakit, Allah sayang, Allah suruh kita buat alignment, balancing balik kita punya ibadah, amalan. Alhamdulillah. Okey. Jadi dirawat tadi, perawat kita perempuan di sini, kenalkan orang panggil Sifuyah. Okey. Jadi bermesra lah ya, bagi yang wanita boleh bermesra, boleh dibimbing lah, merujuk dengan Sifuyah ya. Okey, Sifuyah yang untuk menekan saraf dan sebagainya. Okey, selepas tekan saraf perasaan rasa macam lain, ada rasa macam tenang aja, macam ringan keadaan badan. Macam lain dah, rasa macam lain, tenang, rasa ringan macam pergi satu dunia lain ada. macam tenang gitu, macam tak ada rasa apa. Diri baru. Macam tak ada apa macam tu. Okey, tangan tadi datang juga sakit lah ke tangan. Cerita apa je tu? Tangan ini di sini ni masih ada lagi. Okey. Tapi yang lain di sini semua okey dah. Okey dah, agak tenang. Jalan saya tadi tengok tak ada rasa macam ketat lagi. Gitu. Macam jalan saya tengok tadi macam tak ketat, biasa kan jalan macam itu ketat sikit. Ketat ya, Berat tidak berat tapi ketat, tak boleh macam melangkah gitu. Okey, kita pakai doakan untuk Puan Sumiati. InsyaAllah ingat ya, segala ini bukan magic ya, semua tu apa yang Allah telah jadikan alam dan manusia ni. Kita ikutlah segala ibadah baginda Nabi, pasti ya, yang Allah jamin pasti ya, penawar atau mati ya. Maka ingat ya, hidayah serta penyembuhan hanya milik Allah yang Esa. InsyaAllah. Amin.